Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada malam ini, saya akan membuat nasi goreng menggunakan resepi saya sendiri. Tanpa membuang masa, marilah kita ke langkah seterusnya, iaitu bahan-bahan masakan. Okey, bahan yang kita perlukan adalah setengah potong bawang Holland, 4 ulas bawang putih, 3 tangkai cili api, sepotong bahagian ayam, 1 biji telur. Dan bahan yang paling penting adalah nasi sejuk yang disimpan semalam. Baiklah, itu saja bahan yang kita perlukan untuk buat nasi goreng kita pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan masakan. Baiklah, pertama sekali kita akan gaulkan nasi dengan secukup rasa. Gaulkan sehingga sebati. Dengan kaedah ini, secukup rasa akan kena pada semua bahagian nasi. Kemudian, kita akan menghiris bawang. Hiris sehingga rupa bawang seperti ini. Untuk bahagian bawang putih pula, kita akan melenyekkan seperti ini. Bahagian cili api pula, kita akan menghiris secara serong. Untuk bahagian ayam pula, kita potong menjadi kecil. Pertama sekali, hidupkan api dan panaskan kuali. Kemudian, tuangkan minyak. Apabila minyak telah panas, kita mula masukkan bawang. Tumis bawang sehingga naik bau. Kemudian, masukkan bawang putih. Kemudian, masukkan cili api yang telah dipotong tadi. Dan gaulkan bersama bawang yang kita telah tumis tadi. Kemudian, masukkan isi ayam yang telah dipotong tadi. Tumis sehingga isi ayam masak. Yang terakhir sekali, masukkan nasi tadi. Dan gaulkan bersama bahan yang telah kita tumis sebentar tadi. Untuk membuatkan tekstur nasi terlihat lebih menarik, campurkan bersama telur dan gaulkan sehingga sebati. Okey, Encik Iqbal, saya begitu tidak sabar untuk mendengarkan sedikit komen untuk masakan saya. Daripada luar saya nampak macam okey, tapi di dalam tak tahulah. Walaupun tak sedap, literally komen okey, sedap. Okey, sila rasa. 5 star. Super wow. Doanya lupa bang. Bismillah. Macam mamu masak. Dah tu ye. Okey, sekian, terima kasih daripada nanti nak makan apa semua, cuma Mika masak. Terima kasih.